ceritanya bila dinyatakan bahawa ramai yang terlibat di dalam rombongan itu dikepalai oleh komuniti non-Muslim di Eropah, ada satu stigma, pelecehan. Orang tengok ini rombongan ni bukan Islam, buatlah apa. Apa yang Nabi sebut pasal bangsa Rom ini? Kata Al-Mustawrid, dia dengar Nabi berpesan, taqumus sa'ah warum aksarun nas. Ingat, kiamat akan tegak dalam keadaan bangsa Rom adalah bangsa yang paling ramai sekali, kata Nabi. Aqulu ma sami'tu min Rasulillah. Aku dengar dengan telingaku sendiri apa yang Nabi sebut. Qala la in qulta zalika in fihim la khisalan arba'ah. Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya pada orang Rom atau Eropah itu ada 4 keistimewaan. Ada 4 keistimewaan yang Nabi sebut. Innahum la ahlamun nasi 'inda fitnatin wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin wa awsyakuhum karratan ba'da farratin wa khairuhum limiskin wa yatimin wa dha'ifin wa khamisatun hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil muluki. Nabi sebut keistimewaan mereka yang pertama, mereka adalah manusia yang paling tenang ketika datang ujian. Yang kedua, orang Eropah ni paling cepat bangkit bila berlaku musibah. Yang ketiga, orang Eropah paling cepat menyerang setelah mundur. Dia cepat bangkit dari kekalahan. Dan yang keempat, mereka sebaik-baik manusia ketika menghadapi orang miskin, anak yatim dan orang tertindas. Orang Eropah. Dan ada tambahan, dan yang kelima, wa khamisatun hasanatun jamilatun. Dan yang kelima adalah sesuatu yang indah lagi elok, iaitu mereka orang yang sangat bersemangat mencegah kezaliman yang dilakukan. Hadis ni hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Kalau kita tengok gema hadis ini hidup di lautan tengah dalam kejadian baru-baru ni. Kapal-kapal Freedom Flotilla membawa aktivis dari Sweden, Norway, Ireland, Perancis, Spanyol, Itali, Britain dan banyak lagi. Mereka bukan sekadar hantar bantuan makanan, tapi melawan kezaliman dengan jiwa, bukan dengan senjata. Mereka tahu risiko akan ditahan, diserang, bahkan mungkin mati, tapi dia tetap belayar. Sebab Nabi dah sebut, wa amna'uhum min zulmil muluki. Mereka paling kuat menentang kezaliman. Dan bangsa ini juga paling kuat memuliakan orang miskin, anak-anak yatim dan lemah di Gaza, sebagaimana yang disebutkan. Saya malam ni tak nak ceritalah yang Thiago Avila ke Greta Thunberg ke, banyak panjang pula ceritanya. Kita cerita yang dalam sumut tu lah. Saya tak cerita yang rombongan Malaysia, kita cerita yang orang putih. Ada seorang kapten dalam sumut tu, nama dia Carlo. Umur dia 76 tahun. Ada peserta Malaysia, kita tanya kepada dia, umur 76, berjuang lagi apa hal? Dia kata dia berjuang sebab satu hari dia melengok dalam TV orang Gaza tak ada makan, sedangkan anjing dia di rumah makan yang mahal-mahal. Anjing aku lagi mahal makanan. Kita ada tak jiwa begitu? Beli makanan kucing, bawa spa, mandi, wangi-wangi, kucing terfikir, budak Gaza mandi tidak? Kucing aku menyanyi, miau 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 miau. Kita tak sampai ke situ berfikir. Kita pandang kucing, kucing je. Orang putih tengok anjing makan di teringat Gaza. Aku berhenti, aku ikut dalam rombongan ini. Tuan-tuan bayang, jiwa mereka, jiwa dia. Ada satu orang kapten lagi kapal Fair Lady. Orang Malaysia panggil dia Peggy the Skipper. Umur 75 tahun. Bukanlah sihat mana, tiap-tiap hari cocok insulin. Pergi berjuang. Sebab dia tak boleh terima orang Gaza tak dapat makan. Dia dalam rombongan tu, tuan-tuan jangan ingat semua dari Malaysia, tidak, satu dunia. Peserta paling tua orang Itali, umur 86 tahun, nama Roberto, 86 tahun. Peserta paling muda nama Yudhistra daripada Jerman, umur baru 18 tahun. Dan orang Eropah ni banding dengan yang sumut kita lain bezalah. Mereka tak sign pun borang deportation. Deportation ni borang hantar balik, tak sign. Ada seorang tu nama Siago. Siago ni skipper pelabuhan di Itali. Dia bila kita dalam tahanan Israel 72 jam. Dalam tempoh tu dia bagi borang A, borang B, datang hakim, proceeding lah. Bila datang saja polis tu saja,
Mereka terus bagi huruf F tu je. Terus tunjuk jari tengah je. Polis datang tunjuk jari, polis datang tunjuk jari. Yang rombongan kita dapat sign borang yang kedua, mengaku salah, deport lah, kita minta balik. Tapi yang lain semua tak balik, orang Eropah. Sampai wartawan kita tanya, kenapa you tak nak sign? Balik je lah. Orang suruh bagi balik, balik lah. Aku tak nak balik, aku nak merasa masuk mahkamah Israel, aku nak bagi jari tengah ke hakim. Aku nak maki dia dalam mahkamah dalam negara dia. Tuan-tuan tengok, beza tak dengan kita? Beza. Jangan pelekeh. Ini dia berjuang betul.